Maknanya fiqh orang dulu 70% siapa yang menguasai turas, kata Syekh Al-Qaradawi, dia mampu menyelesaikan 70% masalah isu semasa. Dan 30% lagi dah perlu kepada ijtihad Allah. Sebab itu pentingnya, betapa signifikannya pengajian turas. Sebab itu kepakaran dalam syariah yang kita hadapi sekarang ini, kebanyakan pakar daripada kita tak menguasai turas. So, kepakarannya itu berlaku defek dan keaiban dan kekurangan. Kadang dia tidak ada lain yang kuat. Fundamental dia tak kuat. Dia hanya menguasai kepakarannya, tetapi bila kita menerokai fundamental, usul fiqh, maqasid, usul syariah, fakta-fakta yang lama, tidak ada dalam kerangka pemikirannya. Dan sebaliknya, mereka yang menguasai turas yang tidak duduk dalam industri dan dalam kehidupan, mereka pula kehilangan idrakul waqi'. So, kita kena belajar dulu turas dan juga mu'asarah. Bagus. Itu yang dikatakan mizan, bahawa ada kafatul turas, kafatul mu'asarah. So, untuk menjadi mufti dan sebagainya, dia mesti menguasai kafatan ini, kafatul turas, supaya dia boleh recall apa isu turas dalam kes ini. Supaya dia idrakul waqi'. Maka dia duduk dengan masyarakat, dia tanya, dia belajar, sentiasa ada pembelajaran khusus dan sebagainya, barulah dia dapat mengeluarkan fatwa dengan sah.